Dan NGO Muslim Malaysia ni adalah NGO yang tak terlibat dengan mana-mana parti politik. Sebab hasil sumbangan kita adalah 100% daripada seluruh rakyat Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fauzi bin Cik Saleh, pengerusi BPKK Kampung Pasir. Alhamdulillah, saya syukur kepada Allah SWT dengan kehadiran Malaysia hari ini untuk memberi sumbangan kepada penduduk Kampung Pasir lah. Jadi saya mewakili penduduk Kampung lah, mengucap rumah itu semua. Terima kasih kepada semua di Indonesia supaya Allah SWT memberi kekuatan dan memberi kemudahan rezeki lagi lah. Rasa syukur ada ni bantu dah. Terima kasih Muslim Malaysia. Terima kasih Muslim Malaysia.